Alhamdulillah hari ini kita akan bersembang tentang nak selamat selalu media sosial, stop dulu. Mungkin selepas ni sekejap lagi petugas-petugas Jinadi boleh macam Cik Izzat cakap tadi tu, demo kan kot sorakan dia ke, insyaAllah kan, semangat. Alright. Ada yang baru balik kenduri ke ataupun selepas nak cepat-cepat lepas ni nak pergi makan kenduri ke? Kalau di Kedah hari ni banyak kenduri. Saya pun baru balik. Alhamdulillah. So kita cuba, kita mulalah. InsyaAllah kita akan bincangkan benda-benda macam ni lah. Bahaya media sosial dan sedikit tanda-tanda untuk kita stop dulu. Langkah-langkah keselamatan. Dan kita sebenarnya perlukan alternatif ataupun apa, gantian kepada media sosial yang positif, insyaAllah. Baik, kita semua anak-anak kat depan saya ni, sekarang ni kita ada lebih kurang 190, menghampiri 200 lah, menghampiri 200 nadi. Kalau darab dengan 5, 1000. So mungkin kat depan saya ni bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah 1000 lebih sikit penonton, anak-anak dan juga penjaga-penjaga, insyaAllah. Jadi kita semua sedar bahawa sekarang ni semua kita, yang kecil, yang besar, di kampung, di bandar, di sekolah, di mana-mana sahaja. Saya pergi mandi sungai, tengok orang tengah menjala pun pegang handphone. Saya pergi pasar nak beli ikan, tengok di pasar pun orang semua pegang handphone. Kalau di Kedah, kami banyak juga pegang handphone tu untuk buat bayaran. Kita guna QR code. Walaupun di pasar-pasar pagi, kita guna QR code juga kan. Tapi maksudnya mungkin ramai yang pegang handphone tu sebenarnya dia tengah view konten-konten di internet. Sebahagian besar lah daripada kehidupan kita. Tapi sebenarnya adakah kita benar-benar selamat dalam situasi itu? Kita tak rasa apa-apa kan? Kita tak rasa apa-apa. Kita berkongsi gambar kita, kita berkongsi maklumat-maklumat lokasi kita, pergi bercuti di Langkawi kan, sedang menunggu feri nak pergi Langkawi 3 hari. Itu maklumat tu. Maklumat itu akan sampai kepada pengetahuan umum. Orang mungkin ada sebenarnya di kalangan masyarakat umum tu adalah orang-orang yang ada niat-niat yang tidak baik. Dia tengah mencari maklumat, dia tengah mencari kesempatan. Mereka tak ada kat rumah 3 hari. Maka senanglah kerja kita. Dia baru beli motor, mari kita pergi ambil motor dia. Itu boleh berlaku. So di media sosial ni sebenarnya ada ruang-ruang yang selamat, kita kena jaga. Ada ruang-ruang yang sebenarnya kalau kita terlajak sempadan, terlajak berkongsi, kita akan jadi dalam keadaan yang bahaya, yang tidak selamat. Itu suasana, itu hakikat, kenyataan pendedahan kita di media sosial. Sebab tu awal-awal ni saya nak pesan, kalau boleh kita jangan kita berkongsi sangat maklumat-maklumat peribadi kita. Maklumat-maklumat lokasi kita kan, maklumat-maklumat peribadi, maksudnya nombor akaun ke, nombor kad pengenalan ke, apa-apalah. Kadang-kadang kita tak tulis, tapi maklumat tersebut berada pada gambar-gambar. Gambar-gambar yang kita share. Tiba-tiba kita ambil gambar, dalam gambar tu ada kad bank kita, di kad bank tu ada nombor. Dia kalau pihak yang berniat tidak jahat, walaupun kecil gambar tu, dia boleh dapat maklumat tersebut. Kita kena berhati-hati. Okay, itu adalah hakikat di media sosial. Apa dia media sosial? Kan? Kalau tengok pada gambar tu, ada banyak tu kat situ. Macam-macam. Jadi media sosial ni sebenarnya semua platform. Semua platform dalam talian yang membolehkan kita berkongsi maklumat. Nombor satu sekali, kita boleh berkongsi maklumat. Untuk sosial lah. Sosial ni kan berhubung. Jadi kita berkongsi maklumat. Pengalaman kita, idea kita secara pantas dan mudah. Dan boleh komunikasi dua hala,
Dan selain daripada itu boleh mencipta kandungan secara meluas. Boleh berkongsi secara meluas, boleh berkomunikasi secara meluas, boleh mencipta kandungan macam termasuk jugalah maksudnya Canva ke, poster maker ke, tu semua kita boleh berkongsi, kita boleh buat kandungan dan kita boleh berkongsi, kan? Dan semua ni adalah media sosial yang anak-anak selalu gunalah. Kalau tengok pada gambar tu ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Kalau orang dewasa macam saya ni ada X. Kalau ada kat dalam ni penjaga-penjaga yang dulu pernah gunakan Twitter, kan? Kita guna Twitter tu untuk berkongsi maklumat kita. Lama dah lah Twitter ni. Sekarang dia panggil X. Ada di kalangan kat depan saya ni ada YouTube. Termasuk juga WhatsApp, Telegram. Semua tu adalah media sosial. Dan mereka ni kita guna setiap hari. Kan? Untuk tujuan yang pelbagai lah. Ada orang dia guna untuk berkomunikasi, kerja dia, urusan kerja dia. Ada, tapi pada waktu yang lain kita guna untuk tujuan saja bersembang-sembang. Kalau di Instagram tu untuk berkongsi gambar-gambar kenangan. Tapi itulah macam saya kata di awal tadi tu, berkongsi gambar kenangan, dalam tu ada banyak maklumat. Kan pernah tengok kan kalau di movie-movie bagaimana penjenayah dia dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Kalau pernah tengok benda tu, sebenarnya benda tu adalah kenyataan. Okay. So penting kita kena beringat. Saya mulakan dengan membincangkan benda-benda ni sebagai peringatan supaya kita tidak terlajak langkah. Anak-anak kat depan saya ni terutamanya kena ingat benda-benda macam tu. Kadang kita berkongsi, ayah kita dah bersara. Maklumat bersara tu pun kita kena, bila keluar sahaja maklumat kita bersara di media sosial, kita kena berhati-hati dah. Saat itu mereka tu siapa? Mereka tu adalah orang-orang yang ada niat nak ambil duit. Dia memang ada sekumpulan penjenayah lah kita sebut. Sekumpulan penjenayah ni dia akan cari maklumat siapa yang bersara. Sebab dia tahu kalau bersara maksudnya orang ni akan dapat sejumlah wang. Kan? Anak-anak kena tahu tu. Bila keluarnya perkataan bersara maksudnya dia akan ada banyak wang. Jadi penjenayah kat situ dia akan dapatkan maklumat lebih lanjut. Kita kena berhati-hati. Banyak sangat yang terkena. Okay, mari kita tengok beberapa statistik dulu. Jenayah-jenayah cyber di Malaysia. Ni daripada kes kita berkongsi tadilah di media sosial. Kan? Pada 2024, sebanyak 35,368 kes jenayah cyber dilaporkan. Yang dilaporkan tau, 35,000 lebih. 35,500. Itu yang dilapor. Yang tidak dilapor, kita tak dapat kesan sangat banyak. Ya. 2025 mungkin lebih daripada itu. Pencurian identiti 12,000 lebih kes pada 2023. Itu pun yang dilaporkan sahaja. Sikit tu 12,000 sebenarnya yang dilaporkan tu. Yang tidak dilapor sebenarnya banyak lagi. Yang dilapor ni selalunya kes-kes yang serius-serius lah, yang dah kena diganggu dengan sangat serius. Dia lapor lah. Kan? Saya kata yang tidak dilapor tu sangat banyak sebab kalau di pejabat saya pun ramai sangat yang menjadi mangsa tapi tidak melapor. Sebab tidak sampai ke situasi yang merasa terancam. Terancam secara sangat-sangat bahaya lah. Kita masih boleh buat cara yang kita boleh buat. Jadi tak lapor. Tetapi dalam situasi itu sangat banyak. Okay. Kawan-kawan saya sendiri pun dah pernah kena. Saya sendiri pun dah pernah kena. Banyak kali. Tapi kami di organisasi kita ada cara lah. Kan?
Dan penipuan kewangan sangat-sangat berleluasa. Contohnya pada 2022 sebanyak 200 juta rugi duit. 2022 tahu. 2023 lebih lagi, 2024 lebih lagi, 2025 kita belum tahu tapi lebih lagi. 200 juta. 200 juta tu banyak mana? 200 juta tu kalau kita cerita kereta Proton tu, berapa puluh ribu, katakanlah kereta yang berharga 100,000, kereta apa 100,000. Anak-anak kat depan saya ni mungkin susah nak bayangkan kot. Apa dia? Katakanlah sekolah lah kita kata, sekolah pun juta-juta kot, no, tak boleh. Tapi 200 juta ni nak cerita dia kalau saya simpan duit berapa orang yang kerja macam saya ni simpan duit berpuluh-puluh tahun pun tak mencapai 200 juta. Tak boleh sampai 200 juta, tak boleh sampai. Tapi kerugian telah berlaku sebanyak 200 juta pada 2020. Itu yang dilaporkan. Banyak sangat lagi yang tidak dilaporkan. Dia dah rugi 40,000, dia kena tipu 60,000, dia kena tipu berapa puluh ribu, tapi dia tak lapor. Itu tak termasuk dalam ni. Jadi bayangkan betapa banyak kerugian wang ringgit yang disebabkan oleh jenayah di alam cyber. Media sosial lah, di media sosial. Takut tak? Kan? Mungkin ahli-ahli keluarga kita pun sebenarnya pernah kena. Kan? Tapi kalau kita kena RM10, RM20, RM50, kita tak rasa sangat. Jadi kita anggap tak ada apa-apa. Tapi jumlah itulah apabila dikumpul-kumpul, dia menjadi beratus-ratus juta. Satu negara. Banyak. Dan kerugian lain mencecah 1.5 bilion. Ni bilion. Bilion ni ialah kalau juta dia ada 7 digit. Kalau bilion dia ada 9 digit ke atas. Banyak sangatlah bilion ni. Maksudnya kecurian harta benda. Kecurian harta benda lah macam saya kata di awal tadi kan. Kita pergi Langkawi, kita cerita kat orang, sedang tunggu ferry nak pergi Langkawi, sedang tunggu kapal terbang nak pergi KL. Rumah selama 3 hari, tu maklumat kepada penjenayah. Dia pun masuk rumah kita, dia ambil kita punya motor, dia ambil kita punya barang-barang semua. Yang tu yang dilaporkan sebanyak 1.57 bilion. Anak-anak di depan saya, benda-benda ni semua kenyataan. Ini semua saya ambil, statistik ni semua saya ambil daripada akhbar-akhbar. Akhbar-akhbar termasuklah Astro Awani, benda-benda macam itulah. Ini saya kumpul, saya share kat sini. Okey, ini antara bahaya-bahaya media sosial. Dia boleh menyebabkan ketagihan dan gangguan emosi tau. Kepada kanak-kanak sampailah dewasa. Sebab tu sekarang ni keretakan rumah tangga pun ni bagi penjaga-penjaga di depan saya ni kan. Banyak keretakan rumah tangga berlaku kerana ketagihan media sosial lah. Banyaklah antara punca yang besarnya ketagihan media sosial. Kanak-kanak pun sama juga. Jangan duk ketagih, jangan duk jadi hamba sangat kepada media sosial. Kita kena pandai. Dan juga bila kita terlalu banyak dengan media sosial, membazir masa, fokus pun hilang. Kalau di tempat kerja pun kita lebih banyak tengok media sosial berbanding dengan melaksanakan kerja kita dengan berkualiti. Kadang-kadang bos terpaksa marah. Kan? Kadang-kadang orang tegur pun kita masih tak faham teguran. Kerana fokus kita terlalu kepada media sosial. So benda macam ni adalah gejala-gejala yang kita perlu elakkan. Kita kena sedar. Kita kena sedar lah. Anak-anak kat depan saya, penjaga-penjaga kat depan saya dan diri saya sendiri, Encik Izzat, semua tu kita kena semua bersama-sama sedar akan
bahaya-bahaya media sosial yang kita tak rasa tapi ia berlaku sebenarnya. Okey. Banyak sangat penipuan dan scam yang kehilangan duit. Tadi statistik ada menunjukkan kan, dan kemungkinan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita sebenarnya kena. Macam kawan saya pun baru ni tiba-tiba kami terima WhatsApp daripada dia, kami tu maksudnya saya dan kawan-kawan lain terima WhatsApp daripada dia, minta nak pinjam 300. Rupa-rupanya nombor telefon dia dah kena hack dengan scammer. Okay. So bila kita mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita, maklumat nombor telefon kita, maklumat nombor kad pengenalan kita, maklumat nombor akaun kita, maklumat-maklumat apalah semua tu kan. Mungkin kita tak sengaja, anak-anak kat depan saya ni tidak sengaja telah mengongsikan gambar-gambar yang ada maklumat-maklumat mak dia, ayah dia, kakak dia ke, abang dia ke tersebut, dan pihak yang tidak bertanggungjawab telah mencuri maklumat tersebut. Secara tidak sengaja kita kongsi. Kadang-kadang kita main-main, rupanya dia jadi benda yang betul. Dan bully cyber pun sangat berleluasa lah sekarang ni. Bully cyber sangat-sangat berleluasa. Dan dia menimbulkan pelbagai masalah. Kemurungan, adalah susulan daripada bully cyber ni macam-macam masalah lain. Kan? Kita tak mahu, kita tidak mahu. Kat depan saya ni adalah orang-orang yang tidak mahu menjadi mangsa buli dan terlebih dahulu tidak mahu menjadi orang yang membuli. Betul tak? Betul kan? Kita tak mahu kan? Kita mahu menjadi pengguna internet yang baik. Kita nak dunia ini selamat, dunia ini senang untuk kita diami. Kan? Itu adalah orang-orang yang bersama dengan saya. Dan saya pasti anak-anak kat depan saya dan juga penjaga-penjaga ni semua akan sebarluaskan pesanan-pesanan yang kita dapat pada hari ini. Pencerobohan privasi maksudnya maklumat-maklumat peribadi kita. Kadang-kadang maklumat kita sebenarnya berada di mana-mana. Itu kita kena akui lah. Maklumat kita berada di Tesco bila kita register borang-borang untuk kad tu kan. Kad contohnya kad Mesra ke, kad Bonus Link ke, kad Tesco, kad apa Lotus ke, kad apa benda lah, anakku ke. Semua tu dia mengandungi maklumat-maklumat peribadi kita. Maklumat gaji kita pun ada kat situ, maklumat macam-macam lah, alamat-alamat semua ada. Jadi maklumat tu semua ada kebarangkalian untuk terdedah. Bukan kata tak boleh, cumanya bila kita mendapat panggilan ataupun WhatsApp ke apa-apa bentuk apa-apa bentuk kontak daripada mana-mana pihak, kita lebih berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Jangan terus terpengaruh dengan apa dia panggil, tawaran-tawaran yang diberikan. Okay. Maklumat palsu pun sekarang ni sangat berleluasa. Kadang-kadang dalam bentuk gambar, kadang-kadang dalam bentuk bertulis, kadang-kadang dalam bentuk suara, dan pelbagai pula tujuan dia. Ada tujuan nak buat promosi, tapi kadang-kadang promosi itu tak betul. Kan? Kadang-kadang maklumat-maklumat yang memburukkan mana-mana pihak. Jadi kesianlah pihak tu diburuk-burukkan. Ataupun kadang-kadang maklumat minta derma. Ataupun maklumat sosial biasa, gambar sekian orang. Dia boleh ambil gambar kita, lepas tu dia olahkan menjadi gambar kita dalam keadaan yang memalukan, yang merosakkan akhlak, yang menjatuhkan maruah. Boleh juga jadi begitu sehingga menyebabkan, itu adalah bentuk bully cyber lah. Bentuk bully cyber sehingga menyebabkan masalah-masalah lain berlaku. Benda-benda macam ni adalah kenyataan pada hari ini.
Okay. Sehingga boleh menyebabkan kecelaruan sistem sosial. Mungkin gangguan dalam institusi keluarga, kan? Maksud saya tu ialah hilang keakraban, hilang silaturahim. Masing-masing duduk dengan gadget saja. Yang ni penjaga-penjaga kena perasan benda ni. Dan andainya berlaku, jadi kita kena ambil tindakan. Kalaupun dia bermula daripada kita, tak apa. Kita belum terlambat untuk mengubah. Kan? Belum terlambat untuk mengubah. Kadang-kadang dalam keluarga sedih kita tengok. Mak dengan handphone dia sepanjang masa. Ayah dengan handphone dia sepanjang masa. Anak-anak pun dengan handphone masing-masing sepanjang masa. Sampai interaksi fizikal jarang sekali berlaku. Jadi tak ada lah nilai keluarga dah di situ. Tak ada. Kita walaupun duduk serumah tapi tidak berlaku interaksi. Tidak berlaku kalau mengikut kepada syariat Islam tu, kan, Nabi pesan kita duduk makan sekali, waktu tu berbuatlah, ambil tahu tentang perkembangan masing-masing semua, ambil tahu keperluan masing-masing semua. Itu tidak berlaku lagi dah. Kan? Kadang-kadang anak nak bercakap dengan ibu bapa pun pakai WhatsApp. Ayah esok cikgu suruh itu, ayah pun ya, lepas tu tinggal duit atas meja. Pung jalan. Mak macam mana sagi tontek-tontek semua kat WhatsApp, lepas tu jalan. Habis. Benda-benda macam tu adalah keruntuhan institusi keluarga. Kan? Kadang-kadang di tempat kerja pun macam tu juga, tak berlaku dah interaksi masing-masing dengan urusan handphone masing-masing. Manusia di depan dia tak kenal, yang dia kenal dunia maya tu sahaja. Yang ada di sekeliling tu semua dah tidak ada makna lagi dah. Rugi. Kita akan rugi. Kan? Dalam masyarakat pun macam tu juga, tak ada lagi dah aktiviti aktiviti buang sampah sama-sama, apa kita panggil gotong royong ke, aktiviti macam-macam yang kita boleh, yang dulunya ada dan mengeratkan silaturahim, tapi pada hari ini dia semakin longgar dan menyebabkan masyarakat itu semakin jauh antara satu sama lain. Dan macam-macam lagi lah kecelaruan sistem sosial kita, menyebabkan kita tidak menjadi kuat, kita menjadi lemah masing-masing individu, kan. Ini kesan sebenarnya, kesan-kesan daripada media sosial apabila kita tidak mengawal. Okey, harap-harap anak-anak kat depan saya ni boleh faham masa depan anak-anak yang di sekolah rendah sekarang ni masih jauh lagi. Jadi kita kena sedar daripada sekarang ni peranan yang bagaimana kita boleh guna media sosial dengan baik. Mungkin yang tu nanti adalah satu slot khas ke, ataupun dalam aktiviti fizikal ke bila kita bertemu, kan. Tapi kita kena sedar bagaimana menggunakan media sosial dengan baik supaya dia tidak memakan diri kita. Dia tidak memakan masa depan kita. Dan juga hingga dia boleh menyebabkan gangguan kepada pertumbuhan fizikal sebenarnya. Kalau kita pergi ke hospital, kalau tuan-tuan kat depan saya, ibu-ibu pun pernah pergi ke hospital, pasti akan jumpa pelbagai bentuk kerosakan fizikal yang kita boleh lihat berlaku kepada kanak-kanak kecil. Kadang-kadang mata dia tak ni, kadang-kadang tangan, jari-jari dia tak berfungsi dengan baik. Bercakap pun, yang tak boleh bercakap tu terlalu banyak. Umur 2 tahun lebih masih tak boleh bercakap, hanya boleh keluarkan bunyi sajalah, tapi dia tak boleh bercakap. Sebab dia tidak ada orang berkomunikasi dengan dia. Dia hanya diberikan handphone. Daripada kecil dia berikan handphone, dia pun duk main handphone, tak ada orang berkomunikasi dengan dia, jadi dia tidak mendapat latihan. Di situ pembentukan sistem motor dia pun akan terbantut, pembentukan sistem pengucapan dia, percakapan dia pun terbantut, banyak lagi lain yang terbantut, mata dia akan rosak, otak dia, perkembangan otak dia juga akan rosak. Ini berlaku kepada kanak-kanak kecil. Ramai, kalau kita pergi ke hospital, ramai yang mengalami gejala begini. Pun ibu bapa masih tidak sedar tau, ibu bapa dia tak berasa.
Ibu bapa dia tak berasa. Sebab dia rasa mudah. Anak menangis ke apa benda, anak buat akai apa semua, boleh faham kau buat akai. Buat, kalau dia Kelantan kat buat apa dia ni? Anak buat gedebel kan? Budak kecil ni buat gedebel, wah beri ke dia handphone, senyap. Tak payah buat apa dah. Biar handphone tu pujuk. Tapi itu hanya berkesan pada ketika itu, pada saat itu. Hakikatnya masa depan dia rosak. Kita tidak mahu. Kan? Kita tidak mahu anak cucu kita rosak masa depan dia disebabkan oleh kita. Ya Allah, na'udzubillah, sedih. Ni Ambo ni kalau nak sebut gini ni Ambo sedih lah ni. Sebab kita tak silah benda-benda begini terus berlaku. Boleh? Kita teruskan dah. Masa mencemburui ni. Ini contoh kes sebenar, kita tengok sebentar. Tengok betul deh. Dan kita belajar apa yang kita boleh belajar daripada kes-kes ni deh. Kes sebelum ni kita pernah nampak pelajar perempuan cuba bunuh diri akibat ugutan-ugutan di Facebook. Ni bentuk bully cyber lah. Dia diugut di Facebook. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kalau tidak begini, kamu begini, kamu pendek lah, kamu gitulah, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini lah. Dia rasa macam mana? Dia rasa aku tak guna dah, baik aku mati. Cuba membunuh diri. Keluarga pun masing-masing tak perasan dia punya perubahan tingkah laku ke gapo-gapo kan. Sebab duk sibuk ke handphone juga sepanjang masa. Jadi tidak perasan benda itu berlaku. Maka keadaan menjadi lebih buruk. Sepatutnya kita ibu bapa ni kan, kita kena perhati perubahan-perubahan yang berlaku kepada anak-anak untuk kita boleh bimbing. Peranan ibu bapa ni besarnya adalah membimbing anak-anak, membentuk masa depan anak-anak kan. Jadi kita kena bimbing. Bukan setakat bagi makan je. Bagi makan, bagi duit, serah cukup tak boleh lah. Kita kena memimpin dia, membimbing dia ke arah yang baik, ke arah membentuk jati diri yang baik. Itu kebanyakan ibu bapa dia terlupa. Kecek Kelantan dah. Okey, boleh. Alright. Sambil-sambil tu kalau nak cakap sesuatu boleh je. Dan juga Macau scam ni, ya Allah, berleluasa hari tu. Iaitu penipuan melalui panggilan telefon. Banyak sangat, ramai orang terkena. Selain daripada Macau scam ni, dia adalah dia ada sindiket-sindiket lain. Contohnya cinta. Jadi dia akan buat sasarannya adalah golongan wanita yang ni, kalau ada di hadapan saya ni kan, wanita-wanita yang seperti wanita ibu tunggal, wanita yang perlukan perhatian. Wanita-wanita yang perlukan perhatian, jadi dia akan guna ayat-ayat cinta. Jadi berhati-hati ni, kalau di depan saya ni ada di dalam alam itu, mereka sebenarnya ada muslihat jahat. Beringat tu. Dan seterusnya, jenayah seksual terhadap kanak-kanak melalui media sosial pun sangat banyak. Tak mau cakap lah yang ni. Bully cyber. Tidak boleh kita bayangkan betapa serius kan. Tapi ini adalah contoh-contoh kes sebenar yang saya boleh bawa kat sini lah. Ini semua kita ambil daripada dada akhbar. Saya sharekan di sini. Jadi bila kanak-kanak ni dia terlalu menggunakan media sosial, terlalu banyak waktu dia dengan media sosial hingga menyebabkan ketagihan. Jadi akhirnya dia akan jadi murung. Dia akan jadi pernah nampak kan? Kita pernah nampak kan bagaimana bila dia kawan saya sendiri dia kata anak dia memang catu penggunaan handphone. Sebab dia kata, itu pun sekarang dah agak okey. Dulu masa dia mula-mula nak catu, tahu catu tak? Dia benarkan contohnya sehari 3 jam. Waktu gini-gini sahaja. Waktu lain tidak boleh. Jadi waktu bila dia nak mula amalkan, sebelum tu dia biarkan sahaja. Tanpa had. Jadi bila dia mula nak catu, sebab dia nampak perubahan yang semakin negatif. Jadi dia ambil tindakan buat
jadual. Bila dia buat jadual, dia benarkan katakanlah waktu malam tu pukul berapa sampai pukul berapa. Selain daripada tu tidak boleh. Anak tu punya memberontak, dia kata. Memang memberontak, agresif sangat-sangat. Suara keluar, tindakan keluar, semua. Ni anak-anak kat depan saya ni tidak begitu nah, tidak begitu. Nak? Kat depan saya ni tidak begitu tau. Kat depan saya ni semua yang sedar, kan? Ni orang di tempat lain. Tidak ada di dalam ini. Okey. Lepas tu memberontak, tak mau bercakap, tak mau keluar bilik, tak begitu, tak begini. Tapi kawan saya teruskan juga. Akhirnya anak tu boleh terima. Lamalah masa untuk ambil. Lebih daripada 3 jam sehari di media sosial anak-anak kita. Tuan-tuan dan perempuan, kena perhati. Kena perhati. Rugi ni kalau habiskan lebih daripada 3 jam sehari di media sosial ni dan tidak rasa. Dia tidak rasa. Kalau dia tengok short kan, tu kita pun sama ni. Kat depan saya ni abang-abang kakak-kakak ni. Kan? Sama. Kita pun kalau tengok, kita pun tak rasa masa tu berlalu. Kalau tengok short tu kita ada kuih. Orang tua kata swipe. Orang muda kata kuih. Apa? Gitu. Swipe je. Tahu-tahu daripada pukul 2 dah masuk asar. Lepas tu lengah, rasa berpinang mata, rasa lengah apa semua. Dah habis masa begitu. Tadi yang awal tadi tu kita kata masa kita pun terbazir. Tak diguna dengan baik. Ni kalau kita tak merancang masa macam itulah jadi dia. Dan anak-anak ni ramai sangat. Sangat ramai. Yang kurang interaksi sosial dan suka menyendiri. Bila kita letak dia dengan orang lain di satu tempat, mereka tidak pandai pun berinteraksi. Tak tahu nak tanya soalan apa. Tak tahu nak bercakap. Kalau lalu depan orang pun dia tak tahu nak macam mana. Tak tahu berinteraksi lah. Ni anak-anak ni. Takut kita tengok. Kalau kita bayangkan kalau begini waktu dia kanak-kanak, macam mana dia membesar nanti. Kan? Jauh lagi macam mana dia nak menjadi belia kepada negara. Sepatutnya adakah bolehkah dia menjadi sumber-sumber produktif kepada negara, menjadi pemikir-pemikir kepada negara. Okey, kalau cakap orang akademik macam itulah kan, pemikir, nak jadi pemimpin kepada negara. Macam mana? Mampukah? Cukupkah pengetahuan dia, cukupkah kemahiran dia kan? Apabila minda dia telah dikongkong oleh media sosial tu. Kalau kita tak pantau, kalau ibu bapa tidak pantau, adik-adik, anak-anak kat depan saya ni nak guna media sosial, minta bimbingan daripada ibu bapa. Sebab bukan tak boleh bermedia sosial. Ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Yang syarat kita pantau dengan baik, kita guna dengan baik, kita guna dengan cara yang memberi faedah, memberi manfaat. Ada. Ni yang kita bercakap ni, kalau dia guna media sosial secara sewenang-wenang. Banyak keburukan dia. Okay. Internet tu, media sosial tu ada baik dia. Cuma yang kita bercakap ni kalau kita tak kawal. Dan akhlak pun akan rosak. Di dalam media sosial, ya Allah, tuan-tuan dan perempuan, di media sosial banyak sangat kandungan-kandungan negatif yang merosakkan minda anak-anak. Melalui perkataan, melalui tulisan, melalui perkataan, melalui gambar-gambar, video-video. Kita bukan cerita bahan-bahan lucah sahaja, bahan-bahan lucah ke bahan-bahan jenayah ke tak. Dari segi pembinaan karakter pun, cara bercakap, kan, cara bercakap, perkataan-perkataan yang digunakan bila bercakap, macam mana dia nak bercakap. Kita kalau boleh, bila kita mendidik, kita mendidik mereka. Okey, kalau dengan kawan-kawan cakap macam ni. Kalau dengan adik-beradik dalam keluarga cakap macam ni. Kalau dengan orang dewasa kita jumpa di mana-mana tempat macam ni. Kita jumpa siapa-siapa, kita didik dengan perkataan dia begitu, cara bercakap dia begitu, cara berjalan dia begitu, semua begitu. Kita memberi nilai kepada dia.
untuk dia menjadi orang. Belum lagi orang yang hebat. Untuk dia menjadi orang, asas menjadi orang. Tapi kalau masa dia hanya dengan media sosial, semua itu tidak ada. Jadi dia akan jadi negatif. Hidup dia akan dipandang negatif. Dia wujud, tapi dia wujud tu akan dipandang, awak dia ni macam ni ya, awak dia ni macam ni, tengok dia, kesiannya dia macam tu. Pasal apa jadi macam ni? Kita pernah tak bertanya soalan begitu? Tanya diri sendiri. Kalau saya pun tanya diri saya sendiri. Saya tanya dan saya memang ada jawapan yang saya selalu terkejut. Nampak budak-budak macam ni saya terkejut. Kenapa mereka jadi macam ni? Kenapa mereka ni jadi macam ni? Kesiannya dia kecil lagi tapi dah jadi macam ni. Dan saya faham itu adalah kesan daripada dunia dia dengan media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya kan. Jadi kita sama-sama ambil peranan. Seterusnya adalah jika kita ternampak gejala-gejala begini, jadi kita kena stop dulu media sosial. Anak-anak mungkin perlu dibantu oleh ibu bapa. Kalau anak-anak yang masih kecil di sekolah rendah, perlu dibantu oleh ibu bapa. Bila dia rasa cemas, kalau tak buka media sosial dia rasa cemas, tak boleh duduk. Gelisah, marah orang, bergaduh adik-beradik. Orang lain semua tak betul, dia seorang saja yang betul. Oi, bukan main lagi lah kan. Kalau tak dapat handphone tu, bukan main lah. Kita kena stop dia dahulu. Macam kawan saya tadi buat. Stop, ambil dulu. Kita kena bimbangkan masa depan dia. Daripada kita kesian kat dia menangis pada hari ini. Jadi kita bimbangkan masa depan dia. Tangguhkan sedikit keseronokan tu. Biarlah waktu ni dia menjerit, dia meronta semua. Kerana kita nak membentuk masa depan dia yang baik. Kan? Itu kaedah dia lah. Kadang-kadang tidur pun tak boleh nyenyak. Tidur pun lewat. Budak-budak ni kadang-kadang pukul 3 pagi dia tak tidur lagi. Dia duduk dengan handphone dia. Kadang-kadang dia buat masuk handphone dalam selimut. Tubuh penat. Tapi dia tak perasan. Sebaliknya urusan-urusan lain pun terganggu. Baju pun tak reti masukkan dalam bakul. Semua tak boleh. Itu adalah gejala-gejala yang kita kena ambil dulu dia punya perhatian, asingkan dia daripada handphone dulu, daripada media sosial. Kalau orang dewasa, ni lah cemas ke, gangguan tidur semua ni berlaku juga kepada orang dewasa pun. Kita tanya diri kita balik, ibu bapa, penjaga-penjaga tanya balik. Berlaku juga kat aku sebenarnya ni. Jadi di situ kita kena ambil peranan, kita kena istighfar. Jangan tak istighfar. Kan? Istighfar, sedar balik, ya Allah, aku ni dah terlanjur dah ni sebenarnya. Anak-anak pun dah terabai. Suami pun dah terabai. Isteri pun dah terabai. Aku cakap pun ikut suka hati je. Tak ikut lunas-lunas dah. Dah keluar dah daripada syariat ni, ya Allah. Ampun. Kan? Stop sekejap. Fokus kita dalam kerja macam mana? Anak-anak sekolah dalam pelajaran macam mana? Fikiran sentiasa melayang-layang. Duk teringat yang tu, teringat yang ni, teringat yang tu, teringat yang ni. Dunia sebenar tak berapa nak interaksi pun. Kena stop dulu. Kadang-kadang kita duk banding-banding dengan orang. Dia tu macam tu, awak aku macam ni. Dia tu macam tu, awak aku macam ni. Aku ni tak guna lah, aku ni tak elok lah. Tak elok. Pakai lipstick pun 10 kali. Sebab orang tu lagi elok daripada aku. Kan? Bila itu dah berlaku, itu dah terlebih-lebih. Aku nak jadi macam dia, aku nak jadi macam dia. Banding tak habis-habis. Jadi itu kita kena, itu adalah petanda-petanda bahawa kita kena ambil tindakan. Okay. Antara langkah keselamatan yang kita boleh buat adalah kalangan ibu bapa ni buat tetapan privasi. Tetapan privasi ni untuk mengelakkan data-data kita daripada dicuri.
Data kita daripada dicuri. Sekarang ni kita cerita pasal media sosial, banyak pasal gejala-gejala bahaya-bahaya di media sosial kan. Jadi merangkumi semua lah. Kecurian data. Jadi privasi kita kena ketat. Untuk anak-anak, kita sebagai penjaga hadkan masa penggunaan. Kalau boleh sehari berapa jam dan bagi dia guna di tempat-tempat awam, bukan di dalam bilik masing-masing. Di ruang tamu rumah, di mana-mana ruang yang ramai-ramai boleh duduk di situ, guna bersama. Adakan masa lah, contohnya pukul hari pukul 9 sampai pukul 11 kita akan ayah bagi guna nak check apa-apa semua, mari kita duduk sama-sama kan. Dan kalau boleh kita adakan jugalah masa untuk duduk baca Quran sama, solat. Kalau tak pergi solat di masjid, solat di rumah tu jemaah kan. Kena ada lah benda-benda macam tu. Nilai-nilai besar, tu nilai-nilai besar yang menguatkan institusi keluarga kita kan. Anak-anak akan hormat, kita akan merasa seronok duduk di rumah. Wujudkan rasa seronok untuk duduk di rumah tu bersama dengan keluarga. Elak kongsi maklumat peribadi. Kita memang seronok nak berkongsi, tapi kita kena fikir kesan buruk daripada kita berkongsi tu. Maklumat peribadi ni termasuklah perjalanan kita, lokasi kita, maklumat-maklumat keluarga kita, pekerjaan kita, macam-macam. Orang sekarang ni dia suka sangat berkongsi kan. Berkongsi tu sebenarnya adalah menyerah diri. Menyerah diri adalah seperti kita buka rumah seluas-luasnya, untuk orang masuk dan menggeledah. Itu analogi dia di dunia sebenar. Di dunia fizikal. Sepatutnya kita duduk dalam rumah, lepas tu kita kunci rumah kita elok-elok, selamat daripada macam-macam benda kan. Sekarang ni pendedahan di media sosial, analogi dia adalah seperti kita biarkan rumah kita ni terbuka bebas, apa-apa sahaja boleh masuk, buat apa sahaja di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita. Okay, jadi seboleh-bolehnya kita bukan tidak boleh berkongsi, tapi kita berkongsi secara terkawal. Kurangkan maklumat peribadi tu. Kalau boleh jangan kongsi maklumat peribadi terus. Kongsi benda-benda biasa, pesanan-pesanan biasa, pesanan-pesanan yang memberi. Ada orang dia berkongsi, tapi dia berkongsi nasihat-nasihat. Dia berkongsi pesanan-pesanan besar untuk tujuan hidup yang bermanfaat. Dia berkongsi, tapi dia berkongsi maklumat-maklumat begitu. Sekali-sekala dia berkongsilah tentang maklumat-maklumat pencapaian dia ke, benda-benda yang dia bangga, dia nak bagi tahu kat kawan-kawan dia. Kan itu kan trend kan. Boleh. Dan bila ada kandungan-kandungan yang mencurigakan yang kita terima, contohnya gambar-gambar ataupun promosi-promosi yang kita rasa kita curiga lah, boleh kita lapor. Kepada siapa? Adalah website-website yang kita boleh laporkan. Ataupun kalau memang kita telah diganggu oleh scammer-scammer, minta kita duit dan kita tersedar, kita boleh lapor kepada SKMM. Dan yang paling penting sekali, kita sebagai pengguna media sosial, kita gunalah secara beretika. Beretika tu apa dia? Beretika tu maksudnya kita hormat kepada pengguna-pengguna lain. Kita tak kata kat dia, kita tak kongsi gambar gambar-gambar dia yang dia tak izinkan. Kita rasa dia tak izinkan, dia jangan share. Tapi kalau kita rasa dia suka untuk diberitahu benda ni kepada kawan-kawan dia, bolehlah kita share. Guna waktu-waktu yang tertentu kan. Contohnya tadi kita guna ibu ataupun ayah hadkan masa pukul berapa sampai pukul berapa. Waktu tu kita guna, tidaklah sepanjang masa kita bersama dengan media sosial. Maksudnya kita tidak mengabaikan tanggungjawab kita.
Kalau kita waktu bekerja kita tak guna, kita guna mengikut keperluan kerja kita. Boleh lah. Kalau kerja kita tu memang kena guna media sosial. Boleh lah kan. Tapi mengikut keperluan kerja kita. Pelajar-pelajar sekolah guna media sosial untuk tujuan, guna WhatsApp, guna Telegram untuk tujuan belajar dia, untuk tujuan berbincang tentang pembangunan karakter dia, anak-anak ke depan saya ni kan. Boleh. Tapi kita kena tahu cara yang baik, cara yang tidak baik. Itu maksud dia beretika. Jangan kita guna tanpa tahu. Jadi ibu ayah, penjaga-penjaga, semua kakak abang kat sini boleh bimbing adik-adik tu bagaimana kita nak guna dengan baik. Apa-apa pun sahaja, apa-apa pun sahaja. Dia ada baik dia, ada buruk dia. Kan pisau dia asalnya dia baik untuk memotong sayur, potong daging, potong ikan, potong apa. Tetapi bila tak diguna dengan betul, dia boleh jadi bahaya. Dia boleh digunakan sebagai alat jenayah. Media sosial pun begitu. Asalnya dia tu dibuat untuk kebaikan. Bila kita tak kawal, dia akan jadi alat yang boleh merosakkan. Kan? Jadi bersama dengan saya untuk kita fahami benda-benda tu semua. Okey. Macam mana kita nak kurangkan masa kita ataupun interaksi kita di media sosial tu? Nombor satunya yang kita boleh buat, banyakkan aktiviti-aktiviti di luar talian. Banyakkan aktiviti-aktiviti, contohnya kalau daripada anak-anak kecil kan. Kalau macam kita ni penjaga-penjaga lah. Ataupun adik-adik kat depan saya ni ada adik-adik yang masih kecil. Jadi bagi dia guna kertas ataupun bagi dia main dengan alat-alat sebenar. Bagi dia berinteraksi dengan alat-alat sebenar. Sebab benda-benda tu akan membentuk motor-motor, sistem-sistem motor dia. Pembinaan motor-motor, saraf-saraf apa semua ni akan sihat melalui aktiviti-aktiviti dengan objek-objek sebenar. Banyakkan aktiviti di luar talian. Bercakap dengan orang sebelah, bercakap dengan orang lah, bercakap, berkongsi-kongsi cerita. Kan? Macam-macam yang kita boleh buat di luar talian sebenarnya. Kalau kita tak tahu, itu maksudnya otak kita dah mula rosak. Tak tahulah nak buat apa. Tak ada apa nak buat. Saya kalau pelajar saya di universiti, dia cakap macam tu, insya-Allah lah saya akan bawa dia ke kuliah khas. Supaya dia berfikir semula. Tapi tidak mustahil. Ramai yang mengeluarkan kenyataan begitu. Ramai. Kerana otak dia telah dikongkong oleh media sosial. Okay. Sejak daripada kecil. Itu kita takut. Takut sangat-sangat. Banyakkan komunikasi bersemuka di dalam keluarga, di kalangan rakan sekerja. Tak payah guna WhatsApp. Berkomunikasi secara bersemuka. Dan banyakkan aktiviti-aktiviti hobi dan senaman fizikal. Hobi dan senaman fizikal, pergilah jalan depan rumah, kat tepi-tepi jalan tu, jogging, buat bercucuk tanam ke, main, berinteraksi dengan alam. Tanam bunga ke, macam-macam yang kita boleh buat lah. Di dalam dunia sebenar ni, dunia fizikal kita. Buat kraft tangan, kan? Masyarakat sekarang ni dah lupa ke mengait, menjahit, mengait semua tu. Tak apa, cari peluang, cari aktiviti, asalkan kita ada aktiviti fizikal. Dan jangan lupa kalau kita buat refleksi jenuh sendiri, kita boleh tulis muhasabah. Muhasabah, tulis. Bangun pagi buat apa, lepas tu pukul berapa buat apa, pukul berapa buat apa, pukul berapa buat apa. Kalau boleh tengok dalam satu hari tu kita buat apa. Kalau kita tak tulis, kita tak nampak. Tapi kalau kita nak betul-betul nampak masa kita, hidup kita berkualiti atau tidak, kita tulis, kita akan nampak. Bila kita nak tulis, saya pernah uji pelajar-pelajar. Bila minta dia tulis, dia tak boleh nak tulis apa yang dia buat sebab memang tak ada apa yang dia buat. Memang tak ada apa yang dia buat. Nak tulis apa ni tak ada. Tak ada apa yang dia buat. Cuma duduk melengung, tengok IG berjam-jam semua.
Apa yang dia buat? Tak ada apa yang dia buat. Jadi apa perasaan? Rasa bersalah atau tidak? Kalau tak rasa bersalah, minda kita sudah dikawal oleh media sosial. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita berada? Okey, dan kita sebenarnya ada banyaklah sumber bantuan yang boleh mengelakkan kita daripada terperangkap dengan media sosial, sama ada agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak swasta pun ada sebenarnya. Dan jangan lupa kalau di sekolah, anak-anak yang di depan saya ni rujuk kepada kaunselor sekolah. Kaunselor-kaunselor boleh membantu, kan? Ya, itu saya ringkaskan sahajalah, dan doa kita ialah semoga kita semua selamat dari bahaya media sosial dan kita menjaga keselamatan kita. Semoga ini semua memberi manfaat. Terima kasih di atas perhatian.